Tiga jenis sistem kolam yang perlu anda tahu. Yang kedua, overflow pool. Kalau kau nak air kolam kau sentiasa jernih, bersih, tak ada daun terapung, guna sistem ini. Orang tak ramai tahu, tapi overflow pool ni power gila dari segi bersih. Air kat permukaan tu sentiasa mengalir masuk tepi. Jadi habuk, daun, semua terus disedut keluar. Overflow ni pun ada dua jenis, overflow one side dan overflow 360. Untuk rumah-rumah biasa, overflow one side pun dah cukup. Tapi kalau kau buat 360 degree, dia sedut dari semua arah, air kolam kau akan nampak licin, clear, macam cermin. Sistem ni memang akan nampak clean look, tapi nak buat dia mahal sikit lah, sebab kena ada longkang khas keliling kolam. Tapi kalau kau jenis suka air bersih, tak payah bersihkan pakai jaring selalu, boleh guna sistem ni. Lagi bersih, lagi senang jaga. Dekat Lazik Pool, kita buat overflow pool design ikut bentuk kolam, bajet dan lokasi. Nak yang minimalis atau hotel look pun boleh. Siapa yang nak bertanya, nak bincang pasal bajet atau kita datang tapak dulu, boleh contact Lazik Pool sekarang.